Adakah sebenarnya kedudukan Melayu kita ni betul-betul terancam seperti mana yang Dr. Akmal cakap? Adakah agama kita ni betul-betul terancam seperti mana yang telah disampaikan oleh Dr. Akmal tadi? Okey, baik, Saudara Lokman kalau kita lihat apa yang berlaku dalam perjalanan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan di dalam mentadbir negara, saya lihat tak adalah satu perkara yang boleh menjejaskan Melayu ataupun boleh menjejaskan agama Islam. Dan saya lihat, yang pertama kita mesti ingat bahawa dalam parlimen tu, dalam kerajaan kita sedikit. UMNO tu hanya 26 dan menteri kita hanya 6 dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ketika ini. Dan sudah tentunya pertama kita tak boleh membuat dasar menyeluruh di setiap kementerian. Kita tak dapat dasar yang menyeluruh untuk kita membantu masyarakat orang Melayu. Namun begitu, apabila kementerian-kementerian lain membuat satu dasar, nak mengubah satu polisi, jadi kita dalam UMNO saya lihat ketika ini dapat menyanggah ataupun tidak meluluskan suatu perkara yang tidak menyebelahi orang-orang Melayu dan perkara yang boleh menggugat soal agama Islam. Dan kat situlah saya ingat bahawa pentingnya UMNO dalam kerajaan perpaduan, kita dapat menyangkal ataupun menidakkan pandangan-pandangan katalah takut sangat dengan DAP tu. Dia buat satu perkara yang boleh menjejaskan orang Melayu dan juga agama. Dan katalah dia mengatakan bahawa MARA tu mesti ditutup dan dibuka kepada orang-orang bukan Melayu. Kat situ apabila UMNO tak setuju, dia pun tak buat. Betul. Jadi kat situ yang kita dapat bahawa pentingnya UMNO berada dalam kerajaan perpaduan. Dan kalau lihat di UEC yang diminta oleh bangsa Cina, mengatakan UEC itu perlu diiktiraf oleh kerajaan. Apabila UMNO tidak setuju, perkara itu tak dibuat. Dan perkara itu UMNO kata mesti ada SPM, mesti ada boleh belajar bahasa Melayu dan juga sejarah. Dan itu yang perlu dibuatkan, dan itu pun tak boleh terlaksana sebab UMNO tu ada kat situ. Dan kalau kita lihat pun cuma dalam kementerian-kementerian seperti Kementerian Datuk Zahid Hamidi pun dia adalah membela orang Melayu, menjaga institusi pendidikan tinggi seperti UiTM, dan juga orang Melayu tak terjejas pun kat situ, masih dibantu.